balik daripada Tanjung Priok Indonesia, kita orang pergi. Kan tadi saya cerita, kapal saya depan ada bow thruster. Okey, nanti korang google bow thruster. Dan dekat belakang ni enjin lah, propeller. Bow thruster ni pun kipas lah. Untuk memudahkan kapal bergerak. Okey, dekat depan ni, masa kita orang balik daripada Indonesia, bow thruster ni punya kipas hilang pun pernah jadi. Hilang? Hilang. Dicuri oleh entiti-entiti yang tak dapat dikenali. Macam mana dia boleh curi di bawah tu? Kehebatan aku orang Indonesia. Kalau tidak penuh ilmu di dada. Belum tentu dapat merembat bow thruster punya impeller. Kita orang tengah jalan. Saya dengar radio. Weh, American warship. Okay. Lepas tu saya dengar wave macam ni. Zoom. Keluar tengok. Mak ai. Kau tengok tak cerita-cerita mak saya Amerika tu yang kapal dia macam ni. Okay. Yang kapal terbang akan landing kat atas dia. Macam cerita Maverick. Ya, Maverick. Top Gun. Kapal Top Gun. Cerita tu baik. Macam kapal tu sebesar-besar ni. Kapal aku kecil macam semut. Kapal dia besar gila. Aku tengok macam ni. Diorang boleh halau kita. Katanya dia nak lalu. Ini tanah air kita kot. Kita bagi arahan. Tapi dia pula bagi arahan. This is American warship. Dia cakap macam ni lah. This is American warship. You are approaching aside. Please approach aside. Lepas tu nama kapal. Disebut nama kapal saya. X ship, please approach aside. This is American warship. We are on the training. Saya tak tahu dia orang training di mana, tapi yang kita tahu dia orang ada pengkalan dekat Filipina dan juga Pulau Spati. Pulau Spati. Lalu lah. Besar gila bhai. Jadi masa lalu tu, rupanya alunan kapal tu kena kat kapal aku yang macam semut ni. Kapal dia besar ni. Jadi aku tengok dia, musibat betul dia orang ni. Dia orang nak lalu, kita kena bagi laluan macam tu Padahal kan. negara kita kan. Padahal negara kita. Aduh. Tapi bila saya tanya dengan abang-abang tentera, abang-abang Navy, dia orang cakap mereka pun kadang-kadang terlibat juga dengan mereka tentera Amerika untuk mereka membuat latihan ketenteraan. Faham.